jam panas. Alright, assalamualaikum, apa khabar semua? Semua kena sihat-sihat selalu. Kita dapat satu muffler AHT made in Thailand. Okay, muffler ni original, jackpot. Saya beli ni dekat saya tengok dekat Facebook Marketplace. Lain kali rupanya saya punya subscriber juga tahun 2021. Okay, so kenapa beli muffler ni? Pernah pakai AHT ke? Okay, saya sekarang ni pakai KH Racing. Okay, saja. Ni orang kata gantai tangan. Okay, tapi saya dapat murah ni. Kalau ni harga baru dia saya rasa mahal. Saya dapat murah ni. Gantai tangan. Sekarang saya pakai KH Racing tagging baru KH Racing tagging baru apa semua kan. So saya tak dengan macun lah. Macun okay. Motor saya pun dah set sprocket balik, dah test apa semua. So far memang puas hati. Sajalah kita nak tukar ni. Tapi saya rasa dia tak ngam sini kot. Sebab tak salah saya kalau siapa pakai perut bawah ipang, kalau bawah ipang apa boleh buat tukar-tukar exhaust. So mungkin bila saya pasang ni dia akan jadi macam tu sikit ni. Tagging dia pada tagging dia nampak straight ni kan. AHT mungkin dia akan jadi gitu. Tapi boleh je pasang. Nanti kalau cara dia kita kena pergi potong ni, kena kali welding balik. Dia kalau tusuk mainan dia gitu lah. Tusuk dia punya permainan dia. Potong welding dia buka macam tu lah. Okay, so jom kita nak buka ni. Ni simple lah ni. Saya kita dengar bunyi. Saya tak pasti nak keluar bau tak keluar bau. Sebab kalau tengok muncung dia tu macam besar sikit sat. Kita try ukok tengok mana caliper. Kita ukok tengok lah, bagi puas hati kan. Okay, so kita ukok yang KH dulu. KH dulu. Lebih KH ni lebih kurang dalam dia ya. Saya tak digital punya caliper saya rosak. 1 2 3 23.5 23.5. Dia punya ni bulat dia 23.5. So kalau AHT ada beza tak? Mesti ada beza. 1 2 3 4 5 25. Hak ni 23.5, hak ni 25. So ada beza sikit dekat dia punya hujung ni. Selalunya kalau hampa tukar muffler saja, kena cari setting balik lah. Tapi kita try lah. Ada kadang-kadang pakai ni dia boleh orang tak apa boleh luncur terus, tak ada setting. Dia atas masing-masing lah Okay. Tapi apa pun tengoklah, kalau rasa tak ngam, setting balik carburetor. Okay, setting saya carburetor memang dah ngam untuk pipe ni, untuk muffler ni kan. So kita akan cuba combo sikit lah. Perut KH dengan muffler HT. So ni gabungan Siam dan juga Malaysia. Tengok macam mana. Tak tahulah apa nak jadi. Tapi saya nak ni sebab saya nak bunyi lah. Sebab saya tadi duduk tengok motor-motor V4, motor-motor RD apa kan. Jadi steam tak tengok. Bunyi dia best kan. 5 ambil 5 kan. Belakang 14. 12 ya. Woi, 13. So geng, mampu punya preparation ke RZ member macam mana? Ngam tak ngam? Ke tak pi ke pi? Tak kisahlah, motor apa-apa Y ke apa, saya pi dengan KR lah. Okay. Apa pi dengan Y ke apa kan? Macam mana preparation? Semua ada okey ke? Okay. So video ni kalau saya rasa keluar pun dah lewat dah kot. Sebab okay, hari ni berapa hari bulan? Video ni saya shoot ini berapa 11 hari ni. So hari ni 11 hari bulan. Tadi bangun pagi saya baru dapat info geng-geng yang mana semalam Rapper Ride, geng-geng Kuantan, accident ramai-ramai. Semoga dipermudahkan semua urusan. Tapi katanya ada yang meninggal. Saya tak mau cakap apa lah benda tu. Rasanya kalau semua faham lah kot no, bila ride ramai-ramai ni kan. Tapi hati-hati lah. Seronok tu side lah.
Saya ni pun dengan kawan-kawan pun duduk tukar exhaust, buat ni setting ni, bagi laju lah. Kali kami bawa santai je. Kami laju pun laju bila bertempat. Dia tak jadi apa-apa seronok lah. Dah jadi apa-apa habis. So semoga dipermudahkan semua urusan So yang mana masa lagi saya setting apa, saya setting tu carilah setting, tapi tak payahlah sampai tiap-tiap malam nak keluar test motor. Tapi itulah kan, nak cakap pun atas masing-masing kan. Bukan je hak saya nak atok abang punya kerja lah, dia pun buat lah. Saya test motor dia guni lepas tu dah settle, nanti boleh ride. Ada perbezaan lah. Sebab kalau hampa laju bukan dia pelok depan. Saya pernah cakap macam ni dulu, tapi ada orang marah saya. Mungkin bagi dia ada pelok kot. Sebab saya tak pernah nampak pelok pun. Oh, ada lagi skru kau? Oh, tak ada. Dah. Oh, ada ni. Okey. Ni apa tengok bracket saya. Tu, bracket custom mau pergi. Aduh. Okey. So kita tengok Sat. Tak tahu boleh masuk ni. Saya tak sama je suruh. Sama. Oh, sama. Oh, ngam alhamdulillah. Okey. So ni pipe KH, pipe AHT. Untuk geng-geng Kawasaki, kalau hampa tak mahu serabut kepala, hampa nak naik motor dengan seronoknya, cari KH Racing. Sekarang ni KH Racing dia tagging macam ni tagging baru. Dia dua tagging macam ni, macam saya. Kata saya lagi tagging dekat perut. Okey. Dekat perut. Perut ada tagging. Tu paling mahal sikit lah, yang tu untuk spek. Okey. Saya saja pakai AHT. Ni saja ni. Orang kata tangan. Okey. So jom kita pasang. Tanpa banyak bicara, kita pasang. InsyaAllah semoga PMP sebab kita nak tukar muffler Muffler ni pun member dah booking Ikuan habis. Ikuan tu aku beli pipe dandan tu. Ikuan dah booking laju dia tu. Okey. Awak hantar sedap buruk. Tapi macam saya cakap dalam video apa-apa pun safety, safe ride. Sebab lah ni memang kat tempat saya pun tiap-tiap malam orang nak test motor. Macam bunyi dah. Senapang lah, pipe on lah, chamber lah, standard pun ada. Tak terkecuali GGY pun setting motor. GGY cut off kan. Wah, ada bunyi ke tu. Aduh, kita pun. Okey, nampak saya kata ni. Kan kita nak ikat yang 3 ni. So bila kita masuk ni, so kalau saya boh ni, jadi gitu pula HD dia jadi ke bawah. So saya kena potong ni. Tapi untuk sementara waktu nak belanja dalam video ni pasal nampak tak lawa. Nak kena potong jugalah geng. Apa benda ni? Sengit ke ni? Logo tak nampak. Dia patutnya macam ni. Tu patutnya macam tu. Tapi nampak ada dia silang. Perut case lah. Kalau apa pakai perut orang Waipang, dia berkata PMP masuk. Senang lah. Saya pergi pergi kat Alip lah. Alip ni kerja? Kenapa dia kerja ni? Awak ada kerja ni Alip? Balik kerja apa ni? Okey. Tadi saya offside. Ada customer buy. Lepas tu saya punya DJI 360 ni dia overheat. Okay. So pipe siap pasang. Nampak dia punya ni duduk kat atas. So nanti saya ni kalau sempat nak pergi potong sini. Potong sini, and then kita kalih dia bagi nampak cun-cun. Lepas tu kita ikat lah bracket macam biasa. Okay. Nak potong sini lah. Potong sini kita kalih. Lepas tu welding balik lah. Gitu saja. Okay, so jom kita belanja bunyi. Bunyi dia nak lebih kurang sama, tapi dia ada bass sikit lah. Saya tak sure dalam kamera apa dengar tak dengar. Tak sure. Dia ada bunyi bass sikit lah. Dia ada bunyi dia. Okay.
Jadi macam minyak lebih. Tapi okey ni. Nanti try bawa kita boleh tengok macam mana. Tapi saya nak kena settlekan masalah yang angle dulu, lepas tu baru kita boleh try. Jam panas.